Kak, hari ni Kak, special sikit Kak. Sebab tadi dah gaji. So hari ni saya nak makan nasi lemak paling mahal Kak. Dah gaji ya? Excited lah kan? Oh, excited lah. Kak, tolong Kak. Hari ni saya nak makan mahal-mahal. Mahal? Saya penat berlapar Kak. Boleh. Okay. Ni nasi lemak apa ni Kak? Ni nasi lemak beras mati pandai. Beras mati pandan. Cantik Kak. Memang. Ni mesti mahal kan? Mahal. Saya tak makan murah. Saya tak makan murah. Rasa Kak. dia memang premium. Rasa memang affordable lah. Affordable. Okey Kak. Ni Kak letak apa ni Kak? Okay, yang ni sambal. Oh, bagi lebih sikit Kak sebab saya gaji ni Kak. Come on Kak, saya gaji kot. Come on Kak. Nak lagi banyak? Dah. Okey. Bagi Kak telur. Telur. Okey Kak. Telur satu je Kak. Jangan banyak-banyak. Okey. Okey, lepas tu Kacang. Ni apa? Kacang ikan bilis. Kacang ikan bilis dengan jangan timun. laju sangat. Tekut saya. Okey, dengan timun. Okey. Ya Kak. Ada satu lagi tak komplit ni Kak. Oh. Tengok. Terlalu excited saya. Terlalu excited sangat nak tunjuk lauk kan. Saya nervous. Okey Kak. Ni yang ni kriuk-kriuk je lah. Bagi lebih bawang Kak. goreng. Saya ni gaji Kak. Come on Kak. Saya ni baru gaji tau. Tolong. Okey, cukup tak? Okey, cukup. Okey, setiap hari Khamis sekarang ni kita ada buat promotion tau. Okey. So kalau datang hari Khamis pukul 9 sampai 3 pagi, Okey. beli nasi lemak free one side dish. Free was that this? Ambil free dulu Kak. Saya tak boleh dengar free. Ambil free dulu. Ambil free dulu Kak. So nak yang mana satu? Mana-mana Kak. Yang Mana-mana? free je. Yang free je. Boleh ya? Ni semualah kiranya. Okey Kak. Okey, ni apa? Kentang. Yang ni kentang goreng ni sedap. Oh, kentang goreng sedap. Cepat Kak, saya Okey. excited nak tunjuk lauk ni. Dah. Lauk. Bagi lagi. lauk Kak. Nak apa? So, okey. Apa ke? Yang ni lah. Ni apa Kak? Yang ni. Tu apa? Yang ni rendang ayam. Rendang ayam? Tak? Tak nak. Murah. Tak nak? Come on Kak. Saya tak nak makanan Okey. murah. Paling mahal Kak. Daging? Daging. Mana daging? Mana? Daging. Tunjuk. Rendang daging. Kak, murah sangat lah Kak. Ini makanan B40 ni. Tak nak. Le. Kerang. Kerang. Kak, cukup lah Kak. Saya tak nak makan murah-murah dah. Alamak. Memang makan sini semua murah-murah. Semua murah kan? Ha. So, kalau tak ada benda mahal macam mana saya nak beli? Batang nasi lemak ni. Alamak. Makan ni je lah. Kata gaji. Saya makan ni je cukup. Kak. Come on, ingat sikit Kak. Kak ingat gaji saya sebulan berapa? Berapa? Sehari 30 sen. Kira ni gaji 2 tahun saya ni. Dah, saya makan ni dulu Kak. Okey. Dia ingat apa? Nak cari kerja sekarang senang ke? Susah kot.